ada lekuk sini. Kalau tak ada lekuk dia turun macam ni. Ada lekuk ni dia naik atas. Bermakna dia naik atas sini. Jadi ekor kita jadi tinggi. Jadi tinggi barulah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni aku nak tunjuk cara nak buat bracket ekor motor moda. Ni bracket macam ni. Besi biru, besi China. Aku potong. Ni dengan ni 21 cm. 21 cm. Lepas tu kita akan potong tengah-tengah ni. Akan potong supaya menjadi macam ni. Okey, sekarang kita perlu potong dua. Aku akan potong dengan menggunakan cutter ni. Korang boleh juga menggunakan grinder untuk potong ni. Tapi aku tak pakai grinder. Sebab kalau pakai grinder dia bising sikit. Jadi aku pakai cutter je. Sekarang ni kita kena lipatkan dia. Aku nak kepit dia dekat meja ni dengan menggunakan benda ni. Okey, kita buat macam ni. Kita patahkan dia. Okey, dah pukul 2. Sekarang ni kena potong di sini. Ni sebenarnya aku dah buat ni tau. Aku dah buat ukiran ni. Nampak tak ni? Ni macam ni. Lepas tu kat sini pun aku dah okey. Nampak tak? Ni aku dah okey ni. Aku dah tanda. Ni lubang. Ni lubang ni. Ni kan line ni aku nak potong sini apa sini. Ni 10 cm. 10 cm. Okey, so sekarang kita potong. Sekarang kita patahkan ni. Patahkan supaya menjadi macam ni. Ini pun sama juga. Ini sudah jadi macam ni. Lepas tu akan potong yang ini.
Okey. Tu macam ni. Nampak cantik sikit. Potong kat sini. Jadi macam ni. Bagi nampak bulat sikit. Lepas tu ni yang kita ukir tadi, tanda tadi ni kan nak kena potong. Okey. Tu ni pun kena potong. Okey. Kita rapikan sikit bagi cantik. Okey, sudah siap. Bentuknya macam ni. Macam ni. Ni lubang ni kena luaskan. Kena tebuk. Pergi tebuk kat kedai. Ni supaya boleh masuk skru ni. Macam mana? Supaya boleh masuk skru ni. Lepas tu ni pun kena luaskan. Boleh masuk nak 10. Ni kena luaskan. Boleh juga pakai ni. Macam aku tebuk pakai ni. Supaya menjadi luar macam ni. Skru ni boleh masuk. Ni masuk yang ni. Sama juga, sebelah dia pun sama juga. Dan dia kena macam ni tau. Kedudukan macam ni. Kiri kanan. Yang ni penting. Hak ni penting ni sebab benda ni yang akan meninggikan benda ni. Nanti korang cat lah. Lepas tu korang cat lah. Terpulang nak cat ke, nak letak stiker karbon ke. Ni aku tunjuk dekat motor aku macam mana. Ni aku punya. Ini lekuk tadi dia akan menaikkan kita punya ni ekor ni naik atas. Tak adalah turun ke bawah macam tu. Dia tinggi. Lekuk ni dia masuk celah ni. Nampak tak? Aku macam aku lekat stiker karbon. Ekor aku panjang sikit tau. Daripada yang orang biasa buat tu pendek. Aku punya ekor panjang. Tengok jarak dengan tayar tu jauh. Lagi smart lah, lagi cantik. Okey lah. Okey. Selamat mencuba. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.